Okey, sekarang kita masuk pula dekat dalam ruang kabin Cherry QQ. Macam kau boleh tengok, dia ada dua skrin lah. Satu skrin untuk pemandu, aku rasa dalam 8 inci je, dan skrin ni jauh lebih besar. Dan kau boleh tengok dia punya responsiveness tu agak bagus juga. Cuma aku kurang gemar dia punya animation ni lah. So ini mungkin China punya version, mungkin apa yang masuk dekat Malaysia akan sedikit berbeza. Dekat bahagian bawah ni ada dua corong aircon yang korang boleh kawal secara manual. Ini aku suka. Dan masih ada lagi button fizikal, contohnya untuk aircon, dan kat sini pun ada roller untuk kau naik dan turunkan suhu aircon lah. Kalau kita tengok kat sini kan, dia ada satu zone aircon saja. Lepas tu dekat bahagian tengah ni ada satu wireless charger, dia tulis 50 watt. Dekat bahagian bawah ni pun ada dua lagi slot untuk kau cas, satu USB-A dan satu USB-C. Macam biasa sebab EV, dia ada ruang yang luas gila dekat bawah ni untuk kau letak barang. Tak cukup, kat sini ada. Dekat sini kau boleh letak handphone, dan sini ada dua tempat meletak minuman. Memandangkan ini adalah sebuah kereta bajet, so dia punya material tu semua plastik keras lah. Apa yang uniknya kereta ni, dia ada 3.5 punya skru, so kau boleh letak macam-macam aksesori. Kereta ni kereta bajet, so dia tak ada sunroof whatever semua, tapi korang masih ada lagi lampu kat sini lah. Dan nak bagi luas, kereta ni datang dengan kemasan warna cerah macam ni. Aku rasa tak mustahil Cherry Malaysia akan tawarkan juga warna ni untuk pasaran Malaysia nanti.